Bayangkan satu hari yang biasa. Seorang lelaki berpakaian kemas melangkah masuk ke sebuah bangunan. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan tergesa-gesa. Cap jarinya padan dengan kes itu. Tapi tahukah anda, individu yang sama kini menduduki kerusi penting dalam sebuah institusi terkemuka. Haikal, 17 tahun hidupnya lesap di sebalik jeriji besi. Bukan kerana dia bersalah, tetapi kerana sistem yang memilih untuk menutup mata. Kerana mereka yang sanggup mengorbankan kebenaran demi kedudukan. Hari ini kita perlu bertanya pada diri sendiri, berapa ramai lagi yang sedang menanggung hukuman atas kesalahan yang bukan milik mereka? Dan berapa ramai yang masih bebas berkeliaran kerana dilindungi kuasa? Syarilah suara yang berada setelah inokah ia benar-benar buta atau hanya buta bila mahu? Jika anda tersentuh dengan kisah ini, kongsikan dengan orang lain. Bersama, kita boleh membuat perubahan. Jangan lupa langgan saluran ini untuk lebih banyak kisah yang membuka mata.